Tahukah anda, satu perkataan kecil mampu menipu otak anda untuk menjadi lebih positif? Dalam dunia psikologi, wujud satu konsep menarik yang dipanggil growth mindset atau minda berkembang. Caranya sangat mudah, anda hanya perlu menambah perkataan belum pada penghujung ayat negatif. Sebagai contoh, berbanding menyebut, saya tidak pandai matematik, cubalah sebut, saya belum pandai matematik. Nampak macam sangat remeh, bukan? Namun, helah linguistik ini sebenarnya mampu mengubah kimia otak dengan berkesan. Ia memberi isyarat jelas kepada otak bahawa keupayaan itu boleh terus berkembang dan bukan sesuatu yang kekal gagal. Otak akan berhenti bersedih lalu mula mencari pelbagai jalan penyelesaian terbaik. Walau bagaimanapun, teknik psikologi ajaib ini ada sedikit pengecualian yang tersendiri. Tolong jangan pernah kata anda belum menjadi handsome. Untuk situasi yang satu ini, anda memang perlu sedar diri yang muka anda kelihatan betul-betul seperti kapibara terkepit pintu. Terimalah kenyataan pahit itu dengan dada yang lapang, hati yang terbuka dan teruslah pasrah menjalani sisa kehidupan anda di atas muka bumi ini.